Masih lagi tentang impak kenaikan harga diesel. Persatuan Kontraktor Melayu Malaysia PKMM turut menggesa kerajaan mengembalikan syarat perubahan harga VOP bagi membantu industri pembinaan yang kini berdepan tekanan susulan kenaikan harga itu. Presidennya Datuk Mohamad Rosdi Abdul Aziz berkata, kenaikan harga diesel yang mencanak ketika ini menyebabkan kos pembinaan meningkat sehingga 50% dan menjejaskan industri. VOP ni ketika bahan binaan kos meningkat, kerajaan tambah harga. Ketika bahan binaan jatuh ataupun turun, kerajaan boleh memotong harga ataupun mengurangkan harga kontrak. Menurut Datuk Mohamad Rosdi, ketiadaan VOP akan menyebabkan banyak pembinaan terbengkalai termasuk projek-projek perumahan. Kontraktor kecil antara yang paling terkesan ketika ini terutama grade G1 hingga G4 yang berdepan kenaikan kos bahan dan operasi. Moratorium juga boleh ditawarkan dengan institusi keuangan bagi membantu kontraktor yang berdepan masalah aliran tunai pinjaman bank. Datuk Mohamad Rosdi berkata demikian selepas mesyuarat agung tahunan dan sambutan Aidilfitri Persatuan Kontraktor Melayu Perak di Meru Ipoh hari ini. Sekian berita Ali Jera malam ini. Saya Azza Arifin dan juru bahasa isyarat Amin Zuhaili Mansur. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan selamat malam.